daripada sini hingga ke sana dan juga belakang bahagian belah sana. Alright guys, masuk. Dekat sini selain ada jual yang dah satu kacang pun, satu mushroom soup makan ya. Bibi kat lain lah Bibi. Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Harry. Alright, selamat pagi Ahad. Lakin ada yang boleh kita teka, kita dekat mana ni? Yap, kita dekat Pasar Tani Kekal Datin Halimah guys. Nah, yang sebelah sana ni yang saya shoot, dia punya kapak. Jadi untuk korang yang datang sini tak payah risaulah nak fikir kapak, memang luas melebar daripada sini hingga ke sana dan juga belakang bahagian belah sana. Alright guys, maksud dan tujuan kita hari ni, kita nak ajak korang buat tengok ke bahagian dalam sana, apa saja makanan yang sedap-sedap dekat Pasar Tani Kekal Datin Halimah ni. Nah, sekarang ni pukul 9, langsung saja kita jauh ke bahagian dalam. Mana dia boleh? Alright, ini dia pintu masuk dia. Kita masuk bahagian tengah dulu lah. Dekat sini selain ada jual yang dah sedia masak, juga jual beraneka makanan frozen ya. Dia punya suasana tak berapa sesak. Mungkin juga belum memasuki apa dia, cuti daripada orang-orang Singapura. Satu kacang pun, satu mushroom soup makan ya. Tak sesak tapi ramai juga yang datang. Dia tak laku. Apa ni? Roti kitab. Bibi kat lain lah Bibi.
balik. Tadi dia tadi. Tak bang, tengok dulu. Baik guys, ni kita dah masuk bahagian apa dia? Bahagian sayur. Jadi dekat satu bumbung ni dia ada frozen, tengah dia makanan dan ujung dia bahagian ni ada peruncitan buahan dan juga ikan yang masih segar. Green tea satu kak. Kak. Cik.
rasanya kita cukupkan sampai di sini dulu. Sejak kita dekat pasar Tani Kekal Datin Dalimah ni. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih buat korang dah ikut saya terjah dekat pasar Tani Datin Dalimah pada pagi Ahad hari ni. Jumpa lagi bersama saya next hari di next review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.